Simpanan duit dalam bank adalah satu kesilapan kewangan yang paling normal. Hei sobat, nak tahu kenapa? Mari rapat. Setiap kali gaji, kita akan asingkan simpanan ke dalam bank. Kita ingat kita dah bijak pandai. Rupanya tak. Setiap tahun, duit di dalam bank tersebut makin mengecil dan semakin mengecil. Bukan salah bank dan juga bukan salah kita. Itu dinamakan sebagai inflasi. 10,000 tahun lepas, nilainya dah tak sama dengan 10,000 hari ini. Dan 10,000 hari ini, nilainya dah tak sama dengan 10 tahun akan datang. Jadi, letaklah duit di tempat yang boleh bagi dividen. Seperti tabung haji ataupun ASB. Ataupun letak duit di tempat yang boleh kekalkan nilai. Seperti simpanan emas. Kalau kita masih simpan semua duit dalam bank dan berharap cukup suatu hari nanti, itu angan-angan kosong. Jika nak alihkan simpanan ke dalam simpanan emas untuk kekalkan nilai ataupun nak elakkan dimakan inflasi, boleh komen nak ataupun isi detail dalam beg biru. Boleh follow.